Assalamualaikum geng. Kembali lagi dengan kami LU TV. So geng, malam ni kami sedang dalam perjalanan ke Batu Kurau, Batu 20, Perak. So geng, malam ni kami akan ke suatu tempat yang dikatakan kilang yang telah ditinggal lama, hampir 10 ke 20 tahun. Dan kilang ni juga geng adalah suggestion follower kami kepada kami, yang kami terasa tercapak untuk kami datang dan merungkai tempat ni macam mana keadaan dia. Disebabkan follower tu dikatakan tempat tu ada gangguan yang ganas dan bunyi kekacauan yang agak melampau lah orang kata. Bukan saja follower, dan dikatakan penduduk-penduduk situ pun banyak yang mengatakan tempat tu banyak bunyi. So geng, lebih kurang lagi 10 minit kami akan sampai tempat tu. Dan nampak tunggu untuk kami terjah tempat tu geng. So kita on the way, jalan pun gelap, tak ada lampu. So saya berrezeki di sebelah orang yang sangat famous, Mama Leklo. Yeah! Jalan dia berkabut-kabut geng. Daripada Hingat semua senyap. Nampak tak? Daripada Hingat semua senyap. Nah, okay, kita dah sampai. Kita tengok macam mana suasana tempat ni. Okay. Hatiku berkecai sembai.